Sebenarnya, perkataan kritik sendiri berkaitan dengan proses memilih ataupun menapis. Maksudnya, ia untuk membezakan yang baik daripada yang buruk dan tidak bermakna hanya menyatakan perkara negatif sahaja. Ada satu ayat berkaitan orang yang berkahwin. Adakah ayat ini perlu memberi makna kepada seseorang yang masih bujang? Sebagai contoh, apa yang kamu faham daripada ayat ini? Oleh itu, perkara yang saya maksudkan dengan keserataan ini sebenarnya sering disalahirtikan. Maksudnya, hakikat bahawa Al-Quran itu dikumpulkan di antara dua kulit buku dan kita membacanya secara berkala serta mempercayai keseluruhannya, tidak bermakna kita sentiasa mempunyai konteks untuk memahami semuanya pada setiap masa. Jika kita percaya wahyu ada di hadapan kita, maka kita harus memperlakukannya seperti wahyu. Tetapi jika kita anggapnya sebagai teks manusia, maka kita juga harus memperlakukannya begitu. Namun kedua-duanya tidak boleh berlaku serentak. Maksudnya Anda tidak boleh mempercayai sesuatu dari sumber ilahi, tetapi pada masa yang sama hasil ciptaan manusia. Mari kita jawab soalan ini dengan memulakan dari sudut yang lebih luas. Sebagai contoh, sering dianggap wujud ketegangan antara agama dan kritikan. Memang benar, kadang-kadang perkara ini berlaku. Ketegangan ini dapat kita rasakan di peringkat sosiologi. Sebagai contoh, munculnya golongan konservatif, golongan pembaharuan, golongan reformis dan sebagainya. Kita dapat melihat perkara seperti ini wujud dalam pelbagai tradisi agama dan budaya agama yang berbeza. Juga, secara umumnya, agama dianggap sebagai satu tradisi dan sains atau pemikiran moden, falsafah. Dianggap sebagai sesuatu yang baru, sebagai pembaharuan. Maksudnya, agama secara umum dianggap sudah usang. Oleh itu, ada pandangan bahawa kita harus beralih kepada pembaharuan. Sekarang, seperti yang saya katakan, jika kita melihat dari sudut yang lebih luas, ketegangan antara agama dan pemikiran kritis ini memberikan kita seolah-olah agama itu tidak pernah berubah dan pemikiran kritis pula cuba untuk mengubahnya. Saya ingin menekankan secara khusus pada kenyataan bahawa agama tidak berubah. Sekarang, apabila kita mengatakan agama tidak berubah, kita maksudkan teks-teksnya tidak berubah. Tetapi, adakah mungkin berlaku perubahan dalam kepercayaan agama seseorang itu sendiri? Ia boleh berlaku dan ini tidak bermakna seseorang itu keluar dari agama. Bagaimana? Dalam arti kata mematangkan satu kepercayaan, seseorang itu sebenarnya perubahan agama. Tingkah lakunya juga berubah, pendekatannya terhadap agama juga berubah. Sebenarnya perubahan itu memang perlu. Maksudnya jika seseorang menganggap agama tidak berubah, jika dia ingin terus kekal seperti kepercayaannya yang pertama hingga ke akhir, dia tidak akan dapat melakukannya. Dari awal, dia perlu tahu perkara ini, kerana ini agak bersifat fantasi. Maksudnya ia bukan sesuatu yang boleh berlaku. Kerana apa yang kita panggil agama adalah satu himpunan kepercayaan dalam kelompok. Banyak perkara di dalamnya bersifat dinamik. Sebagai contoh, dalam kehidupan seharian, pemikiran saintifik tidaklah sedinamik ini. Kerana untuk sesuatu itu berubah, ia memerlukan banyak prosedur. Tetapi, perubahan dalam kepercayaan agama lebih banyak berkait dengan keperluan harian kita, kematangan diri kita, perubahan watak kita, dan transformasi identiti kita. Oleh itu, dalam erti kata ini, agama juga bukanlah sesuatu yang tidak berubah. Jadi berdasarkan apa ia akan berubah? Inilah soalan utama di sini. Soalan ini, dan untuk dapat menjawabnya, mari kita fikirkan dahulu tentang bahagian pemikiran kritis. Apakah itu pemikiran kritis? Maksudnya, ia membawa makna yang negatif. Apabila seseorang mengkritik orang lain, kita akan rasa tidak selesa. Dan kita tidak suka dikritik. Tetapi tidak mahu dikritik sebenarnya pada satu tahap. Ego awak bermaksud tidak mahu ego kita terluka. Kerana kita terlalu mengaitkan beberapa perkara dengan ego kita. Jadi, apabila kita dikritik dan kita rasa tidak cukup baik, rasa diri kita kurang, rasa diri kita buruk ataupun tidak sesuai, kita juga menjadi tertutup terhadap kritikan. Pada ketika itu, walaupun kritikan yang paling kecil pun boleh menyebabkan luka pada ego, jadi kita cuba menolaknya.
Tetapi jika pemikiran kritis membantu kita untuk berkembang, iaitu membolehkan kita melihat perkara yang kita sendiri tidak nampak, memang itulah tujuannya. Jadi pemikiran kritis bukanlah sesuatu yang negatif, ia adalah sesuatu yang positif. Sebenarnya perkataan kritik itu sendiri berkaitan dengan proses menapis. Maksudnya, membezakan yang baik daripada yang buruk, dan ia bukan hanya bermaksud menyatakan perkara-perkara negatif sahaja. Ia adalah satu alat untuk menyusun. Maksudnya, saya tidak boleh berfikir hanya dengan minda saya seorang diri. Oleh itu, dengan minda orang lain, dengan sudut pandang orang lain, katakanlah, jika saya melihat sesuatu, perkara yang sama dari sudut itu juga, apa yang akan berlaku? Saya memerlukan ini. Saya memerlukan minda anda. Juga perlukan fikiran saya supaya kita dapat memenuhi ego kita, terperangkap dalam ego kita sendiri. Sekarang, jadi apakah kaitannya dengan agama? Pertama sekali, perkara yang patut diberi perhatian adalah ini. Ini terutamanya dalam agama-agama teistik. Kita sentiasa melihat bahawa ia datang bersama kritikan sosial yang sangat serius. Hazrat dari Muh hingga Hazid milik Muhammad. Prinsip-prinsip yang dibawa kepada masyarakatnya, agama sentiasa datang sebagai sesuatu yang bersifat kritikal. Ia mengkritik beberapa amalan dalam masyarakat itu, mengkritik beberapa kepercayaan dalam masyarakat itu, mengkritik struktur sosial, kadang-kadang mengkritik individu secara pribadi. Maksudnya, dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat seperti ini. Oleh itu, oleh kerana ia datang dengan gaya yang kritikal, agama itu sendiri memang begitu. Dari Fir'aun, Nimrod, Abu Jahal, atau inilah Hazid. Apa yang kita bincangkan apabila kita bercakap tentang orang Yahudi menentang Yesus? Kita membicarakan tentang bagaimana mereka mengganggu atau meruntuhkan sistem yang ada. Sebenarnya, pada asasnya, agama itu sendiri mengandungi sifat kritikal. Sifat kritikal ini adalah apa yang kita maksudkan hari ini antara agama dan pemikiran kritis. Saya rasa ini juga lebih membantu kita untuk memahami kaitan antara keduanya. Agama, apa-apa sahaja dalam masyarakat, ketidakkonsistenan ataupun kesalahan dalam masyarakat datang sebagai satu bentuk kritikan terhadap keadaan-keadaan yang tidak betul. Dan dia sebenarnya datang untuk membetulkan beberapa perkara dalam masyarakat. Kita melihatnya seperti ini, kita membacanya seperti ini. Pada zaman ia datang, pada masa dan tempat ia muncul, agama juga menyebabkan beberapa perubahan. Dengan mengkritik, ia cuba untuk memperbaiki dan mengubah masyarakat tersebut. Namun apa yang kita lihat, sebab mengapa agama dianggap tertutup kepada kritikan, sebenarnya ditafsirkan sebagai agama itu tidak berubah, tidak boleh diubah dan sama sekali tidak terbuka kepada kritikan. Jadi apabila kita melihat agama secara kritis di sini, apa yang perlu kita tapis? Adakah kita perlu mengubah tafsiran tradisional atau cara kita memahami, atau adakah kita perlu mengkritiknya? Di sini perkara yang sering dikelirukan adalah seperti berikut. Nah, teks-teks yang berkaitan dengan sumber agama, biarlah. Sudah tentu, saya tidak maksudkan teks ini hanya dalam bentuk bertulis. Ia juga boleh bersifat lisan. Dalam pendekatan terhadap teks, kita sering berdepan dengan masalah menyamakan teks dengan tafsiran terhadap teks tersebut. Kita berhadapan dengan masalah ini. Oleh itu, jika Anda meletakkan satu tafsiran, menggantikan sumber utama agama yang, maka secara tidak langsung tafsiran itu, contohnya, apabila tafsiran itu gagal atau ternyata salah, tafsiran itu tidak memperkayakan dunia, atau apabila tafsiran itu tidak memberi makna kepada hidup kita, maka Anda akhirnya terpaksa mengkritik agama itu sendiri. Kerana apa yang Anda anggap sebagai agama sebenarnya hanyalah satu bentuk penyampaian tertentu agama itu, yaitu satu gaya penyampaian. Perkara ini sering berlaku dalam kalangan kita dan sebenarnya apa yang kita panggil sebagai tafsiran itu adalah sesuatu yang manusia lakukan secara tertentu. Daripada sumber-sumber dia mendapatnya. Maksudnya, tidak kira seseorang itu alim, arif, ikhlas atau berilmu setinggi mana pun, tafsirannya tetap disesuaikan agar tepat mengikut keadaan yang dihadapinya. Perkara ini juga terpakai untuk kita. Maksudnya, tafsiran kita hari ini juga tidak mempunyai keupayaan untuk menjadi benar bagi semua zaman. Maksudnya, untuk mendakwa perkara ini memang sangat bermasalah. Tetapi niat di sebalik dakwaan itu adalah masalah yang lebih besar. Dengan kata lain, ia bukan ulasan pada hari ini maupun pada masa lalu. Kita tiada hak untuk menggantikan agama. Dan mereka yang mendakwa mempunyai hak itu adalah tidak adil apabila mereka melabelkan kritikan yang ditujukan kepada diri mereka atau kepada orang yang menerima tafsiran itu sebagai serangan terhadap agama atau penolakan agama.
Memang satu ketidakadilan yang besar. Jika kita ingin memperjelaskan perkara ini lagi, Ustaz, ada beberapa ungkapan, ada teks agama, ada tafsiran, ada juga riwayat, ada hadis. Sebagai contoh, jika kita fikirkan ayat-ayat dalam Al-Quran untuk agama kita sendiri, atau sebuah hadis, atau sebuah riwayat, atau menyamakan mana-mana situasi yang diceritakan satu peristiwa dalam teks agama dengan ayat-ayat yang terdapat dalam teks utama Al-Quran, dan menganggapnya sebagai agama yang sebenar tanpa mengaitkannya dengan tafsiran, lalu bertindak berdasarkan itu sebagai asas. Sebenarnya, bolehkah kita katakan bahawa ini juga menyebabkan kritikan terhadap agama menjadi bermasalah? Jadi untuk membina hubungan ini dengan lebih baik, mari kita jelaskan dengan memberikan beberapa contoh. Sudah tentu, sekarang kita perlu memikirkannya begini. Termasuk juga dalam Al-Quran. Nah, turunnya dalam satu konteks tertentu, membawa satu kesatuan makna yang tersendiri. Kita tidak mampu memahami sesuatu dengan mengabaikan kesatuan itu. Tetapi kita perlu ada satu kesadaran tentang bagaimana kesatuan itu berubah dan disampaikan. Maksud saya, kita perlu sadar akan perkara itu. Jadi, bagaimana teks-teks Al-Quran, bagaimana ia difahami, bagaimana ia difahami dalam sejarah. Ini membawa banyak perkara penting sebelum sampai kepada kita. Kerana kita sendiri tidak mempunyai akses langsung kepada sumber itu. Seorang mufassir juga tidak mempunyai akses langsung kepada sumber itu. Dia hanya mempunyai sesuatu yang boleh menerangkan bagaimana dia memahaminya. Tetapi cara dia memahami juga berkait rapat dengan cara kita memahaminya. Oleh itu, sekarang kita berada dalam situasi di mana, katakanlah, kita ketepikan semua data sejarah. Jika kita berkata, mari kita fahami Al-Quran secara langsung, sebenarnya kita telah melakukan satu kesilapan dari segi metodologi. Kerana seperti A, kami tidak mempunyai pengangkutan atau aksesori. Kita juga percaya dalam satu konteks tertentu. Dan dalam konteks ini, sebenarnya termasuk juga tafsiran-tafsiran yang kelihatan salah bagi kita atau yang nampaknya tidak relevan dengan zaman sekarang. Kita juga perlu mampu mengkritik tafsiran-tafsiran tersebut. Maksudnya, kita juga perlu berhubung dengan mereka. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Maksudnya, apabila anda berhadapan dengan satu teks, anda tidak perlu setiap kali memikirkan dan membina semula konteks sejarahnya. Tetapi, katakanlah anda mempunyai persoalan tentang maksud sesuatu dalam satu ayat Al-Quran, tentang apa maksudnya, anda boleh menemukannya dengan memikirkan apa maksudnya bagi orang lain juga perkara ini. Maksudnya, kita tidak boleh duduk bersendirian dan menunggu wahyu turun kepada kita juga. Betul. Sebenarnya membaca agama dalam konteks sejarah juga merupakan sesuatu yang sering dikritik. Ia adalah isu yang agak kontroversi. Sebagai contoh, apabila kita melihat zaman ketika Al-Quran diturunkan, ketika agama datang, kita bercakap tentang satu zaman di mana sistem perhambaan wujud. Sesuai dengan itu, mungkin dengan ayat dan perubahan ia berkembang. Sekarang masih ada sistem buruh. Pada masa hadapan, perkara ini juga akan berubah, mengalami transformasi. Satu masa di mana kelas pekerja tidak lagi wujud. Sebagai contoh, mungkin kita akan beralih ke zaman di mana robot mengambil alih semua kerja yang kini dilakukan pekerja. Tetapi pada masa hadapan, membuat ulasan tentang pekerja dengan merujuk kepada keadaan hari ini juga bukanlah sesuatu yang konsisten. Jadi, apa sebenarnya perkara utama yang perlu kita perhatikan di sini? Maksud saya di sini, jika kita melihat kepada asas dalam konteks ini, apakah makna yang perlu kita temui? Sebagai contoh, biar saya mulakan dengan isu perhambaan. Sebenarnya begini, kita secara falsafah cuba memahami sifat universal Al-Quran. Kita perlu mengkajinya secara mendalam. Maksud saya, jika yang kita maksudkan dengan sifat universal di sini ialah setiap ayat mesti sentiasa membawa makna kepada semua orang, jika setiap ayat mesti bermakna untuk semua orang pada setiap masa, kita sebenarnya tidak mampu untuk mencapainya. Dari mana? Kerana, katakanlah, ada satu ayat berkaitan dengan mereka yang berkahwin. Adakah ayat-ayat ini mesti membawa makna kepada seseorang yang masih bujang? Sebagai contoh, jadi apa yang kamu faham daripada ayat ini? Oleh itu, perkara yang saya maksudkan sebagai sifat universal ini sebenarnya sering disalahfahami. Maksud saya, hakikat bahawa Al-Quran dikumpulkan di antara dua kulit buku dan kita membacanya secara berkala serta mempercayai keseluruhannya, tidak bermakna kita sentiasa mempunyai konteks untuk memahami semuanya pada setiap masa. Sebagai contoh, biar saya ambil contoh yang anda berikan tentang perhambaan. Sekarang ayat-ayat berkaitan perhambaan pada hari ini, apa maksudnya? Ada yang mungkin berkata bahawa ini berkaitan dengan hak pekerja dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perhambaan dan pekerjaan bukanlah perkara yang serupa. Salah satunya,
adalah situasi yang berkaitan dengan undang-undang peperangan. Yang satu lagi pula berkaitan dengan menerima ganjaran atas usaha seseorang. Saya rasa mengatakan begini, akan membawa kita kepada satu data yang lebih konkret. Jika suatu hari nanti masyarakat berubah dan perhambaan kembali, yang mana tidak mustahil, lihatlah, semua ini boleh saja berlaku. Ayat-ayat ini akan kembali diterapkan. Baiklah. Tetapi jika kita ingin memahaminya secara lebih figuratif dalam masyarakat yang tiada perhambaan, maka disitulah tafsiran mula berperanan. Saya tidak kata itu tidak boleh, seperti yang saya katakan tadi. Ini juga boleh dianggap sebagai satu tafsiran. Tetapi itu sahaja maksudnya, kita tidak boleh berpegang pada perkara sebegitu. Jika tidak, kita juga akan melakukan kesilapan yang sama. Kali ini, kita akan meletakkan tafsiran menggantikan teks itu sendiri. Baiklah Ustaz, dalam era moden ini bagaimana seseorang individu haruskah membaca teks agama dan kaedah metodologi apa yang patut digunakan? Maksud saya, dia akan memikirkan konteks sejarah bahawa ada latar belakang di sini, mungkin ada makna lain di sini, dia akan mengambil kira semua ini. Tetapi bagaimana dia boleh memanfaatkannya, bagaimana dia boleh mencerminkannya dalam kehidupan seharian? Jadi saya secara semula jadi menggunakan kaedah. Saya tidak dalam kedudukan untuk mencadangkan. Dari segi latar belakang falsafah saya, ini juga tidak begitu mungkin. Dan juga perkara ini, bolehkah saya menyediakannya? Inilah yang perlu dilakukan. Tidak mungkin seseorang sebesar ini menghasilkan kaedah. Tetapi saya hanya boleh mengatakan perkara ini. Maksud saya sebagai seseorang yang cuba memahami Al-Quran atau cuba membentuk kehidupannya berdasarkan hadis, jika saya menilainya sebagai seorang ahli falsafah, dengan merenung beberapa ayat tertentu atau hadis tertentu dan bergerak perlahan-lahan sambil benar-benar menghayatinya, ia membawa kita ke tempat yang lebih kukuh berbanding cuba mendapatkan makna menyeluruh dari keseluruhan Al-Quran dan cuba bertindak berdasarkan beberapa prinsip universal daripadanya. Ia membawa kita ke tempat yang jauh lebih kukuh daripada sekadar berusaha bertindak mengikut prinsip-prinsip universal. Jika tidak, kita akan terjebak dalam satu rekaan yang agak fantastik, iaitu cuba untuk memastikan kesatuan itu. Kita sebenarnya tidak dapat melihat perkara ini pada para sahabat mahupun pada generasi-generasi selepas mereka. Kita boleh lihat usahanya. Yang penting adalah beberapa ayat tertentu atau beberapa teks agama tertentu. Memahami dan bergerak ke hadapan, mengubah kehidupan kita, merenunginya dan berkaitan dengan itu, tidak. Adalah untuk memberi arah kepada kehidupan kita. Mungkin ini tidak akan mencakupi seluruh hidup kita untuk memahami semuanya atau mengamalkannya sepenuhnya. Maksudnya, itu juga sebenarnya adalah soal rezeki atau ketentuan. Dan ia adalah soal rezeki yang tidak sepatutnya kita paksa. Mari kita fikirkan begini. Sebahagian besar para sahabat, maksudnya ramai di antara mereka telah wafat jauh sebelum risalah disempurnakan. Ada yang syahid, ada yang wafat. Tetapi mereka juga dengan keimanan telah meninggal dunia. Jadi, kita sebenarnya tidak mempunyai keistimewaan berbanding mereka. Maksudnya, kita juga tidak mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Kita perlu belajar sebanyak yang kita mampu, mengamalkan sebanyak yang kita boleh dengan penuh keikhlasan. Kita perlu cuba mengubahnya. Sekurang-kurangnya, kita berusaha sebaiknya. Sudah tentu setakat mana yang kita mampu. Kadang-kadang perkara seperti ini juga berlaku. Sebagai contohnya, kadang-kadang, misalnya, ketika Anda berumur 20 tahun, Anda mungkin tidak begitu memahami sesuatu ayat yang Anda baca. Anda tahu ayat itu, tetapi apabila Anda berumur 30 tahun, pelbagai perkara telah berlaku dalam hidup Anda. Anda telah melalui. Anda telah menjadi orang lain. Pada ketika itu, ayat itu terasa bermakna bagi Anda. Maksudnya, Anda boleh beri makna berbeza setiap kali membacanya. Maksudnya, Anda pernah beri satu makna. Makna itu kekal di situ. Bukan bermaksud semua perkara akan saya sesuaikan mengikut itu, kerana tiada jaminan untuk perkara ini. Dan saya berharap itu sudah perkara yang akan dipersoalkan kepada kita nanti adalah usaha ini. Kalau tidak untuk mencapai ketepatan itu sebenarnya bukanlah tugas kita. Maksudnya ini kelihatan seperti mencari perbezaan dalam gambar yang sama, guru saya. Baiklah, jika saya kembali semula kepada teks-teks agama ini, cikgu, kesatuan tafsiran dalam teks-teks agama di sini juga nampaknya adalah sesuatu yang menyatukan masyarakat. Maksudnya tafsiran tradisional, ia menjadi sesuatu yang sebenarnya diyakini dan dipercayai bersama oleh masyarakat dan juga membawa kepada perpaduan masyarakat. Mengkritik tafsiran di sini, mengetepikannya, bagaimana ia akan mengubah perpaduan rohani masyarakat sedikit demi sedikit. Jika kritikan-kritikan ini berpunca daripada beberapa premis asas metafizik tertentu dan dalam premis-premis ini kita
jika prinsip-prinsip tersebut tidak selari dengan prinsip kepercayaan kita, sudah tentu akan berlaku pertentangan di situ. Dan kita juga dapat melihat mudaratnya seperti berikut. Maksudnya, tafsiran yang muncul daripada andaian-andaian yang saling bertentangan atau bercanggah, kita berdepan dengan kekasaran atau ketidaktepatan tafsiran tersebut. Nah, jika kita percaya bahawa di hadapan kita adalah wahyu, maka kita harus memperlakukannya seperti wahyu. Tetapi jika kita menganggapnya sebagai sebuah teks manusia, maka kita harus memperlakukannya mengikut cara itu. Namun kedua-duanya tidak boleh berlaku serentak, maksudnya Anda tidak boleh mempercayai sesuatu yang berasal dari sumber ilahi, tetapi menganggapnya hasil ciptaan manusia. Jadi Anda hanya boleh mempercayai salah satu. Sekarang, sebenarnya di sini, pada titik yang Anda sebutkan, mungkin secara masyarakat, perkara yang perlu dilakukan adalah memberikan makna itu, membina konteks itu bersama-sama. Bagaimana caranya? Di tempat kerja, dengan membaca Al-Quran bersama-sama, atau jelas. Dengan berusaha memahami ayat-ayat itu bersama-sama ketika kita membacanya, dan dalam proses pertukaran ini, adalah dengan membuka hati kita seluas-luasnya terhadap hal ini. Kerana sebenarnya, saya katakan ini berdasarkan beberapa perdebatan yang berlaku khususnya di negara kita. Perdebatan mengenai makna ayat-ayat Al-Quran, sama ada kepada yang beriman atau tidak banyak memberi manfaat. Maksudnya orang ramai menjadikan perkara ini sebagai satu bentuk. Perdebatan di media sosial, perdebatan di televisyen terus berlaku. Tetapi sebenarnya, bagi kebanyakannya, bahagian pertunjukan lebih menonjol daripada isi kandungan. Maksudnya tidak kira berapa lama anda berdebat, selepas satu ketika, perdebatan itu sendiri menjadi ketagihan. Ia mengatasi makna ayat-ayat dan akhirnya tidak membawa sebarang makna lagi. Sebaliknya, saya rasa adalah lebih tepat untuk melakukan perkara berikut. Kita perlu mampu berkata, yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Nah, tidak perlu menjadi seseorang yang membuat dakwaan besar sebegitu. Kita tidak mempunyai satu teks yang mutlak di tangan. Teks ini dipenuhi dengan ayat-ayat, maksudnya dipenuhi dengan teks yang menunjukkan kepada kebenaran dan kita tidak percaya kepada tanda-tanda itu sendiri, tetapi kepada apa yang ditunjukkan olehnya, kami. Kita juga perlu memahami apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat itu melalui tafsiran. Bagaimana lagi kita hendak memahaminya? Dengan tafsiran itu, dengan berbincang sesama kita, dan bila saya kata berbincang sesama kita, saya tidak maksudkan hanya berbual secara bersemuka. Kita perlu sentiasa memperkayakan diri dengan membaca kitab-kitab terdahulu dan membaca tafsiran-tafsiran masa kini. Memang tiada jalan lain untuk ini. Bagi selebihnya, kita akan berkata Allahu Alam. Kita perlu mengatakan Allahu Alam. Kita perlu berani untuk melakukan hal ini. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih kami berusaha membina jambatan antara tradisi dan tafsiran. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Penonton, kita bahas hubungan agama, teks dan pemikiran kritis pada hari ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.